banyak pilihan. Dan kita sekarang dekat UIS kita ada 48 lah kelab dan persatuan yang kita tubuhkan. Banyak. Ya. Sangat banyak. Jadi kalau kami dulu belajar dekat luar negara tu, semua sendiri, persatuan pun tak ada, nak dapat 2-3 je. Ikut exco lah, exco sukan, ekonomi, kebudayaan dekat situ je. Tapi di sini banyak medium yang kita boleh gunakan untuk bangunkan bakat. Kalau bergantung pada kelas saja, contohlah kepimpinan. Kan, kita nak latih diri kita ni jadi kepimpinan. Kita mengharapkan sistem pembelajaran tu. Kelas tu, dalam kelas tu dipilih seorang ketua. Ketua kelas. Biasanya daripada tahun 1 sampai tahun 4 itu dia so mana kawan-kawan lain ni nak develop dia punya kepimpinan. Jadi kita sediakan tak ada. Dia ada tapi memang menang tak betul. Kan biasanya macam tu lah. So kita ada ada platform kelab persatuan ni untuk mereka bangunkan. Dia soal pilihan lah. Jadi kita pilih. Kita pun alhamdulillah sewaktu saya masuk ke dalam HEPA, antara benda yang kita bangunkan, kita sediakan ruang untuk buat kelab-kelab baru lah. Alhamdulillah baru ni kita dah Wataniah. Wataniah kita dah buka balik selepas 10 tahun kita dormant tu, dia tidak kita tak aktif. So kita start balik dari zero, kita tubuhkan Wataniah, alhamdulillah. Balik dengan kejayaan, semua dah dapat nombor badan dan sebagainya. So itu antara lah platform. Jadi siapa yang jadi askar pun boleh masuk. Tak semestinya dia belajar saja. Kan? Jadi yang ni bila dia belajar besok dah ada degree, masuk pula Wataniah, keluar boleh dapat pangkat. Betul. Kan? Jadi saya rasa itu satu peluang. Satu peluang dan ia satu pilihan. So kita pilih untuk mencorakkan diri kita untuk jadi apa. Itulah tambahan sikit pada apa yang Arif sebutkan. Dia satu yang saya rasa keyword yang saya rasa sangat penting, apa yang doktor cakap dan Arif cakap ialah bercampur orang. Doktor sebut bercampur orang, pengalaman doktor kat Jordan, dan Arif sebut tadi tak seronok lah, rasa sunyi bila journey kita dekat universiti tu. Ada kawan, orang yang sama kan. Sebab saya faham sangat apa Arif cakap. Sebab bila kita graduate nanti, kawan-kawan kelas kita tak semestinya akan terus berhubung dengan kita. Kalau kita nak harapkan 30 orang tu kan, mesti nak buat urusan masing-masing. Dah buat urusan masing-masing. Takkan tak ada kawan universiti kan. Okey, jadi benda ni saya rasa bercampur orang ni adalah satu benda yang sering, ni minta maaf mahasiswa muda-muda ni, ini yang sering orang kritik lah Doktor dan Arif. Sorry Arif. Orang kata budak-budak muda sekarang ni, tak kira lah mahasiswa ke tak mahasiswa, dia susah nak bercampur orang. Dia susah nak bercampur orang. Dia bukan tak berkawan, tapi dia berkawan dengan TikTok, dia berkawan dengan Facebook, dia berkawan dengan X, girlfriend, Twitter kan. Jadi bila dia berjumpa depan-depan dan sebagainya, dia mungkin ada macam orang kata generation gap lah. Saya macam tak orang tak belilah generation gap tu, sebab memang dengan siapa-siapa pun kita akan ada gap kan. So pengalaman doktor lah lead HEPA UIS kan, susah ke bila orang kata generasi sekarang ni generasi yang hidup dalam bubble dia, dalam dunia dia kan. Bila doktor sebut tadi kita ada 48 inisiatif ataupun aktiviti atau persatuan-persatuan ni, susah kita nak menjual masuk lah ni. Ni kita nak ada Wataniah pula ni kan. Susah ke nak tarik minat, ataupun sebenarnya benda tu mitos je lah. Orang kata budak-budak muda sekarang ni tak pandai, dia sebenarnya mungkin bukan berasaskan realiti, tak empirical lah doktor. Macam mana? So saya sebenarnya di UIS Kisda ni dah 24 tahun lah. Tahun yang ke-25. So kita dapat melihat trend dan perbezaan antara generasi dengan generasi. Ada. Ya. So macam ni lah, macam saya masuk UIS tahun 2001. Okey. 2001. So masa tu kita kata boleh kenal semualah pelajar, sebab dia tak ramai. Dulu ada blok Korea tu je lah, blok lama tu. Belum ada yang pasal yang 10 tingkat tu. Jadi kita kenal. Dan kalau tak kenal pun, maksudnya budaya masa tu, pelajar masa tu ada lagi tau yang datang jumpa pensyarah. Ustaz, doktor boleh tolong angkat beg? Nak berkhidmat tu ada. Berkhidmat tu ada. Okey. Masa zaman tu memang banyak, mudah nak dapat.
Masa zaman tu kalau apa ni masuk kelas ni, walaupun MC kadang-kadang kita paksa nak tukar cara kan. Di kat luar kelas pintu kena kunci kalau datang lambat. Benda tu ada. Boleh berlaku, boleh dibuat. Tapi sekarang tak boleh lah. Jadi ini yang saya nampak perbezaan antara generasi gap tu, dia memang ada. Okey. dari sudut apa ni kita pergaulan kan. Dari sudut kita lihat dari sudut apa ni, contoh persatuan tadi. Ya, persatuan. Kita ni cubalah wujudkan tadi 48 persatuan. Yang macam adik pun banyak kan. Terkejut. Kira terkejut. Tapi cabaran di pihak kami macam mana nak memenuhkan kelab dan persatuan ni dengan ahli-ahli nak function kan. Yang tu yang jadi cabarannya. So ada tak disebabkan oleh generation gap ni diorang ni? So saya rasa ada itu. Ada faktor tu. Ada faktor tu kan. Sebab dulu dia tak ada aktiviti. Dulu kalau kelas ke apa ke pemakluman ke, dia akan maklum SMS semua. Sekarang SMS pun dah jadi dinosaur dah kan. Tak banyak guna SMS. Dulu kalau nak nak buat kelas tambahan ke, nak mungkin ada pembatalan kelas ni semua melalui SMS ketua. Kan? Jadi ketua pun akan cakap dengan kawan-kawan dia. Dia ada interaksi lah. Ada interaksi. Sebab masa tu tak ada grup SMS, tak ada. Betul. Sekarang ni WhatsApp dia bagi satu je semua. Jadi yang mana respon, yang tak respon senyap pun ada. Jadi banyak. Interaksi tak ada. Masa tu nak gunakan teknologi tu masih ada interaksi. Sekarang tak. Jadi inilah cabaran yang saya rasa sekarang ni lah, perbezaan antara generasi ya. Yang saya rasa kita perlu tangani dengan baik lah. Kan? Kadang-kadang bila pelajar tu tak banyak bercakap, nak apa kita nak terus tekan dia jadi benda lain. So kita ada cara. Jadi bagi saya perbezaan itu adalah cabaran untuk kita lah. Cabaran untuk rakan-rakan juga. Sebab bukannya semua. So Arif ni mungkin antara mahasiswa yang mempunyai credibility, mempunyai kemahiran dari segi interaksi, boleh datang jumpa pengurusan untuk bincangkan isu-isu masalah berkaitan belajar, boleh membawa isu-isu yang berkaitan dengan kerosakan ke apa kan. Jadi boleh membawa, tapi ramai orang yang tak boleh. Kan? Ada orang yang tak boleh. Jadi ada orang yang boleh, ada yang tak. Jadi benda tu tak mustahil. Kita boleh bangunkan diri kita. Jadi inilah platform. Inilah platform yang saya rasa kita kena jadikan sebagai madrasah untuk kita dapatkan ilmu-ilmu ini, bukan saja dalam kelas, keilmuan dalam kelas, pengajian dan sebagainya, tapi kemahiran kita lah yang kita perlu bangunkan. Jadi apa yang saya nak sebut, gap tu tetap ada. Dia bukan menjadi satu bebanan pada kita, tapi satu cabaran yang kita perlu tangani. Sekarang ni kalau ada apa-apa, kalau dulu dia nak sampai tu lambat, sekarang sekejap lah. Sekarang kan ni baru ni saya baru dapat ada imam belakang lah, dia tak boleh buat podcast, kena buat podcast lain. Dia kecil pun pot tiba-tiba. Betul. Aduh kan? Jadi bagi saya tengok benda tu kecil bagi kita, tapi bagi dia orang benda tu itulah benda yang belum selesai. Jadi saya rasa inilah antara benda-benda yang kita pun nak kena masuk dalam zaman dia orang. Betul. Kena fikir macam mana cara orang fikir. Kan? Jadi tak bolehlah kita fikir cara kita dulu. Jadi itulah saya rasa cabaran lah dan generation gap yang ada. Dan saya rasa Arif ni pun antara generasi baru, tapi tak ada masalah pun nak berhubung dengan generasi dinosaur ni kan. Saya minta maaf banyak-banyak tadi tu, takut dia orang marah kat saya. Cuba kita dengar. Kita dengar Arif apa cerita ni bagi. So macam saya generation gap tu ada. Kita boleh cuba untuk duduk dengan dia orang, tapi macam mana pula dia orang takut dia orang fikir sebaliknya kan. Kita tak tahu. Tak ada dua lawan satu. Tapi dia kalau mengikut perspektif rakan-rakan sebaya lah kan, sebab kita masih dalam generasi tu. Saya tengok bila di rakan-rakan sebaya ni, saya ambil inisiatif, kita MPP, kita banyak mendengar. Kita nak tahu apa sebenarnya akar umbi tentang masalah sebagainya. Kalau contoh ada daripada dua pihak, kita dengar pihak pertama, pihak kedua. Generasi ni sekarang ni memang betul, dia cepat melalui media sosial dan sebagainya. Dan saya boleh nampak bahawa macam contoh pengurusan UIS lah terutamanya, cuba masuk dalam generasi ni. Contohnya TikTok dan sebagainya kan. Sebab di situlah
poin-poin yang Di situ lah dunia dia orang. Yes, kan. Macam contoh saya pun lambat masa TikTok sebenarnya. Saya pun lambat masa TikTok. Tapi saya nampak, dengan TikTok ni kita boleh jana pendapatan, kata apa tu, bagi manfaat pada orang lain sebagainya. Yang kita tengok, kita sebagai mahasiswa ataupun NPP lah kan, untuk generasi ni, kadang-kadang mereka kenapa dia tak ada confident ataupun takut nak berjumpa dengan pihak-pihak atasan ataupun pengurusan lah kan, kerana dia overthinking. Contoh yang saya boleh nampak lah kan, sebab ini pernah dialami oleh saya. Kita macam, kalau aku pergi ni, kalau anda kata saya pergi ni, cakap dengan ni, kan kena marah pula. Dia overthinking dalam dunia dia masing-masing. So bila ada Dia sekarang dia fikir macam dia overthinking. So bila dia overthinking, dia akan jadi macam tak apa, ambil jalan selamat, tak payah jumpa lah. Diam je lah, kan. And then tu yang jadi lagi besar ataupun sebagainya kan. Jadi untuk mengawal overthinking tu, kena bercerita lah. Bila kita bercerita dengan kawan sebagainya, kita akan tahu, okay, yang ni ada pandangan dia, ini ada pandangan dia. So kita cuba simpulkan, dan simpulan tu lah boleh kita bawa untuk manfaat sebagai generasi sekarang. Generasi sekarang saya tak tahu generasi apa, generasi sekarang. Sebab saya ini benda yang baru saya rasanya bila tahu pelajar ni dia overthinking. Saya rasa benda tu dia overthinking. Saya rasa dia macam overthinking. Cuma bagi persepsi saya, di peringkat TNC PAS ni memang membuka luas, ataupun siapa-siapa boleh masuk berjumpa sebagainya. Dan kami PMPP mudah untuk berjumpa dengan TNC PAS. Dan mahasiswa pun sepatutnya dia maklum sebagainya. Sebab Dr. Razif pun antara, saya nak maklum lah, Dr. Razif pun antara yang selalu turun padang untuk mahasiswa. Yes, selalu dapat. Baru-baru ni pun baru di pejabat MPP kita tengok macam mana prasarananya dan sebagainya. Maksudnya kata apa tu, keterlibatan pengurusan tu turun padang tu ada. Cuma mahasiswa ni dalam dunia dia rasa macam kata apa, overthinking macam saya kata tadi lah. Dia berfikiran supaya kalau anda kata kalau aku buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Sedangkan tak berlaku lagi. So dia ambil jalan selamat, tak buat. Maksud selamat. Dia kalau kita nak kaitkan dengan dinamik dalam kelas ni, kadang-kadang bila student dia nak tanya kan, tapi kalau dia tanya nanti orang cakap apa orang kata orang balik lah, kau tanya pula kan, atau kau kena balik ke bicara kena balik dengan bicara kan, bicara kat muka macam ni kan. Betul tak tahu ini pun apa dia tahu kan, saya dah ajar tadi. Okey. Saya nak tanya soalan. Saya panggil soalan ni soalan betul hati dia. Maaf saya siap. Betul hati. Tapi saya nak dengar benda ni kalau doktor lah. Benda ni mustahil lah doktor kan. Kalau doktor jadi YDP, MDT kan. Banyak dah tu ni. Apa doktor nak buat? Saya baru jadi tak, sebab saya ada benda tas yang saya tak bagi dekat YDP ni 3 tahun tak selesai. Okey. Yang itu yang bila bagi apa ni soalan tu memang ambil fire lah. So 3 pun tak biaran saya bagi benda ni tak selesai. Tapi saya tidak lama berkecil kan ni, sebab setiap peringkat tu dia ada melakukan sesuatu perubahan, ujahan. So kalau katakan saya soalan tu, saya sebagai YDP benda apa yang saya nak buat, dan benda ada yang ada dalam apa ni kata perancangan saya di HEPA ni sendiri jugalah, saya akan bawa benda tu. Maksudnya kita nak bagi pelajar ni, kita dah lancarkan satu kempen, satu mahasiswa, 1M 1P. 1M 1P. Ni dia orang maklum ni saya minta mahasiswa, satu persatuan. Okey. Satu kempen. Minta, jadi Arif ni cabaran ni tahun zaman dia ni kena selesai. Manifesto. Alhamdulillah tahun ni sudah. Sebab apa? Sebab tadilah bila kita tengok tadi UIS ni ataupun universiti ni tempat belajar saja, dia bukan itu. Dia tempat kita bermasyarakat. Keluar bertemu komuniti, tempat kita mengasah bakat kita, melatih kepimpinan. Jadi itu sebenarnya universiti. Jadi bila kita buat persatuan ni, dia ada sebab lah. Kan? Sebabnya kita nak membangunkan bakat kita, kecenderungan kita berasaskan kepada mungkin jenis-jenis persatuan dan kelab. Tapi untuk makluman adik kan, kelab kita walaupun 48, dia tak semua yang aktif lah bila kita katakan. Kita ni dalam energi tak sama. Kita dalam suasana kita nak buat pemilihan. Sebab saya tadi bila saya cerita yang belakang tu, saya ni diberikan sedikit mungkin kelebihan lah bila kita masuk dalam badan penaja.
Okey. Saya bermasa tu tak tahu apa itu badan penaja. Badan penaja nak cari penaja untuk taja pelajar mana. Itu yang first sekali kita penaja, badan penaja. So saya rasa pelajar kita pun ada yang macam tu juga. Sebab itu bila cakap ni kena wujudkan badan penaja dan cari penaja ke tu. Sponsor ke kan. Jadi kita tahu daripada mula penubuhan persatuan kelab tu macam mana, selepas penubuhan tu macam mana, kita tahu perjalanan ni. Jadi yang ada 48 ni, ada yang persatuan tu dia ada ahli, dia ada pimpinan dia 8 orang, ahli dia 8 orang. 16 orang. Tak, patutnya orang yang sama. Okey, saya dah faham. Okey. Okey. Itulah yang Dia lah kepimpinan, dia lah kalangan yang contoh dia persatuan ni, dia juga persatuan ni. ganda. Banyak sangat. banyak tu tak apa, tapi dalam persatuan tu orang Dia juga. Dia lah pemimpin, dia lah Dia yang lah ahli. pimpin. So bila dia nak buat aktiviti, dia nak buat program, siapa dia nak jemput? Kan? Jadi inilah sebenarnya matlamat gagasan yang saya nak bawa lah kalau saya. Jadi supaya benda ni, setiap persatuan tu dia ada pimpinan, dia ada keahlian, dia ada perlembagaan. Perlembagaan tu nak kena tengok juga sekarang ni persatuan pelajar. Kan? Ada juga saya menguruskan, mengendalikan persatuan-persatuan yang tak puas hati dengan pimpinan. Buka balik perlembagaan. So perlembagaan lantikannya contoh daripada pensyarah. So kita tak boleh nak argue lah. Biarlah pensyarah tu sebab perlembagaan mengatakan itu. Puncak kuasanya. Jadi ini yang nak kena belajar. Jadi ini antara benda yang saya sebutkan ataupun saya bawakan kalau saya sebagai YDP. Ya, selain daripada kita nak wujudkan semangat kesukarelawanan. Sebab semangat kesukarelawan ni, inilah membezakan kita dengan orang kawan-kawan kita yang terus kerja tak masuk mesin. So, kita nak gerak kan kat situ kan. Contoh kita nak pergi, baru ni kita nak pergi Terahat. Yang ni tak tahu lah, tahu cerita tak boleh kan. Bila Terahat kita buka apa ni, sukarelawan penyertaan 40 orang. Masuk 40 orang cukup satu bas. Okey. Hari kejadian turun 28 orang. Alamak. Dah seorang ni sebas dah ni, makanan dah siap. Ini semua Kan? Kemudian bila pergi, turun lagi. dia tak turun, tapi kita check lah, kita tengok nature ataupun matlamat kita buat program tu kan. Ini untuk yalah angkat kemas, angkat barang. Yang pergi perempuan ramai. Laki 3 orang. Jadi juga lah. Lagi jam gitu kan. Kita nak pergi sana lah. Kalau nak angkat kayu-kayu tu, lah tapi terhad. Ya, jadi inilah antara semangat yang kita bawa. Menanam apa ni kata ciri-ciri kesukarelawanan yang bila dipanggil pak kita boleh turun. Okay. Satu lagi kebajikan lah. Saya rasa UIF ni antara tempat kita universiti swasta. Ya, tapi swasta ni bukan swasta yang mengotikan keuntungan. Kita di bawah Bilik Penuh Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Ya, kita di bawah MAIS ya, dan kita ni pelajar kita 60% adalah asnaf dan importi. Ya, mengikut rekod kita ya, dia punya demografinya 60%. So isu-isu kebajikan ni memang perlu diberikan perhatian lah. Ada pelajar yang tak makan. Ada kan? Ada. Kita dapat. Tapi kadang-kadang benda ni tak sampai. Jadi kita mengharap lah Arif dan rakan-rakan di MPP, kita ada jaksa kan? Kita ada persatuan-persatuan yang lain pun sebenarnya inilah. Dan sebab tu saya letakkan tadi sebagai, kalau saya sebagai YDP, benda yang nak perlu diperkasakan adalah itulah kan, kurikulum apa ni persatuan ya, kita kena semarakkan supaya dia akan membantu universiti ni secara keseluruhan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan isu kesukarelawanan, kebajikan dan sebagainya. Itu mandat yang saya bawa kalau saya sebagai YDP MPP. Okay. Oh, ya dia macam manifesto Kalau ni ya Arif. Kalau Arif lah. Kalau lagi kan. Kalau kita kalau ni juta lah kan. Kalau Arif pula duduk tempat Dr. Aziz. ini juga ni. Apa tu? Ini betul-betul api.
Memang cari pasal. Dia kira habis ni. Risau lepas balik. Sekiranya saya berada di TSA Pang, satu perkara yang saya nampak adalah kesukaran dari segi maksudnya pelaksanaan sesuatu program dan sebagainya. Mungkin memudahkan. Kalau kita akan memudahkan dari segi flow itu. Contohlah kalau flow tu ada 6 flow, kena pergi sini dulu ni. Kita cuba cari jalan untuk ringkaskan. Kalau ada 6 step, kita settlekan 3 step supaya memudahkan dan memberi impak yang besar lah kepada pelajar tu sendiri. Bahawa contohlah, kita ambil contoh kalau mahasiswa ni contoh buat program. So buat program contohlah kalau sebelum ni banyak sangat step. Tapi kita nak cepatkan. Okay, kat sini. Dari segi dana dan tajaan macam mana pengurusan tu lebih cepat dan sebagainya tu kan. Itu kalau sekiranya kita nampak dari segi itulah. Ringkas je lah ni. Kalau panjang dia jadi seram lah soalan ni. Saya pendekkan je ni. Saya tulis ni. Itulah. Alhamdulillah. Tapi buat setakat ni saya nampak pengurusan tu sangat baik lah. Alhamdulillah lah. Dari segi pengurusannya, cuma dan kebajikannya yang ini adalah utama. Mana-mana pun kalau contoh MPP ke manifesto ni mesti akan ada kebajikan. So antara kebajikan ni kenapa? Sebab kebajikan ni luas dan mahasiswa ni kadang-kadang dia perlukan info tu, kebajikan lah terutamanya. So antara perkara yang saya nampak pelajar ni dia tidak ambil tahu. So macam mana kita nak ambil sebagai kita di pengurusan, macam mana kita nak bagi info tu sampai. Ya betul, kadang-kadang kita melalui MPP, tapi kadang-kadang MPP kita ada channel bersama dengan mahasiswa. Itu pun kadang-kadang mereka ni tak cakna sebagainya kan. So kena fikir satu perkara yang bahawa biar info tu sampai. Kadang-kadang dia tak tahu, tiba-tiba dia kritik. So dia tak tahu info tu macam mana kan.